Seekor harimau kumbang dilihat menyerang seorang pemandu lori yang berhenti dekat Bukit Tangga pada Khamis. Insiden itu dirakam oleh kamera papan pemuka sebuah kenderaan yang tular di media sosial. Menerusi video sepanjang 16 saat itu, harimau tersebut dilihat menerkam seorang lelaki dipercayai pemandu lori yang berhenti di situ. Kemungkinan terkejut melihat ada kenderaan lain yang lalu di situ, haiwan berkenaan kemudiannya berlari ke seberang jalan. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan dari mana haiwan itu muncul dan keadaan lelaki berkenaan. Selepas kejadian terbabit, lelaki itu yang terjatuh akibat diterkam dilihat bangun. Kehadiran haiwan tersebut di situ bukanlah pertama kali kerana 2 tahun lalu, media pernah melaporkan bahawa haiwan itu ditemui mati selepas dilanggar sebuah kenderaan pelbagai guna MPV. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan, Faizal Izham Fikri berkata pihaknya masih belum menerima maklumat kejadian dan siasatan lanjut akan dilakukan. Mangsa dibenarkan keluar hospital selepas 3 hari menerima rawatan dan telah menerima lebih 30 jahitan di kepala. Namun, mangsa masih trauma dengan kejadian tersebut.